Okay guys, so kita kembali lagi dalam YouTube channel. So okay, alhamdulillah cuaca. So hari ni aku nak buat motor aku ni, dia metal dia tengok. Signal okey, birikannya okey, cuma metal minyak. Dia ada wiring, so aku kena check lah. So lagi lampu aku tukar sekali, bor dia mampu. Tapi tak busuk. Okay, so sebelum tu aku kena buat benda ni. Aku tak bawa spana ni. Aku tak bawa spana dia. Spana 14 ni. Kok depan dulu, tengok aku mana, kalau boleh. So aku buat tu lampu ikan ni. Ok kan, so lampu aku dah buka dah. Aku buka lampu dulu sebab lampu aku pun bor dia terbakar juga. Aku kena tukar juga lah. So ni lampu dia asal hitam tu buat. So aku tukar, aku beli dia baru. Sebenarnya aku nak tukar backing metal tu. Aku dah terang buka dulu, check wiring dia tak rapat. So aku tukar metal dulu lah. Okay. Okay guys, so skru metal aku buat dah. So kita boleh cabut lah metal ni. Kita akan naik. Kecil wayar suih ni. Pasal wayar suih disetel kat situ. Kita pekat dulu ni. Aku skru dulu lampu metal ni. Nak check wiring. Pasal wiring dia ada masalah sikit. Sebab kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Okey, pasang lampu dulu. Klik dia jatuh. Alamak. Ni klik aku jatuh pula. Ni ada so klik. Kali ni jatuh. Cari dulu. Cuba cari jarum dalam sikit padi ni. Tempat luar. Ada rumput saja ni. Oh, yoklah. Okey, nasib baik ada. Kalau tidak mampu, aku kena cari kedai ni. So ni. Okey, macam biasa, awak kecil belah dalam, awak besar belah luar. Awak. Ni awak kecil, ni belah skru besar. Good job. Tak ada dia dekat. Kita masuk. Kita masuk pekat loh. Dekat kemah balik. So hari ni aku nak check wiring tu, tapi kebetulan bor dia pun terbakar. Aku tukar terus lah. Malah nak buka settle lampu. So kita pergi ke bahagian wayar minyak. Meter ni, dia meter pun tak jadi kot ni, putus. Okay. Ni wiring dia. Oh saya. Nah, dia turun. So aku kata dah wiring dia ada rapat dengan tak rapat. Kita kena pastikan dia betul-betul function. Nampak dia turun. So kalau aku buka on switch, dia akan naik lah. Sebab minyak aku penuh. Minyak aku penuh lagi.
So aku payuh lah. Dia naik. Tadi tak naik. Memang tadi kosong lah. Duduk E lah. Minyak aku lah ni ada separuh. Kita tengok dia taki pula. Ada banyak mana. Minyak aku rasa aku penuh. Sekejap kita check kan. Dia taki. Betul lah. Sebab minyak aku bukan penuh sangat. Aku pakai dah kemari aku pergi situ sini. Betul lah dengan dia Meta tu. Okay, jom. Meta pun dah function. Okay, kita buka balik. Dia naik lah. Okay, aku silap geng. Sebenarnya aku tak boleh kemas lagi. Skru ni aku tak bubuh. Skru Meta aku tak kemas. Sama no kobushi nado kaodo ni mo kikan wei. Omae wa mou shindeiru. Nani? Aku dah buka balik. Aku kena buka balik geng. Oh, lupa geng. Aduh. Okay. So lampu dah jadi dah. Meta pun jadi. Okay, settle. Kita kemas balik. Skru Meta ni ada dua je. So lagi jatuh kak. Tak tahu aku jatuh mana. Aku pun tak tahu. Aku buka lagi tu jatuh. Okay, skru Meta ada kemas. Kita masuk balik. Terupikan mesti. Mesti bubuh. Kalau tak, dia jadi joker. Okay ke? Apa? Okay, kita skru sebelah kiri. Alright, dah settle. Okay kan, Meta pun jadi. Tengok, dia turun. Okay, kita tengok Tadi tak jadi kan. Aku dia rasa dah, dia wiring, dia rapat dengan tak rapat. So, okay, kita akan jumpa next video. Okay, jumpa lagi dalam Mi Garage Official. Suka video ni boleh like, share dan komen. Okay, lacak. Assalamualaikum.